Ada tak mak ayah korang yang ada sakit lutut, sakit-sakit sendi, yang suka beli ubat dekat online, yang suka beli ubat daripada kawan-kawan? Dan kau tengok, kalau dia makan ubat tu, dia kata memang mujarab. Dia kata dia makan suplemen tu, dia makan pil semula jadi yang dapat daripada kawan ke daripada online. Dia makan lepas 2-3 hari, hilang sakit lutut dia, hilang sakit kaki dia. Kalau ada macam tu, kau cuba cek. Sebab dah ramai pesakit-pesakit saya yang amalkan suplemen, makanan-makanan semula jadi. Contohnya natural treatment, herbal treatment. Sebenarnya dalam ubat tu ada banyak steroid. Lepas beberapa bulan makan ubat tu, nampak kesan-kesan dalam badan dia yang macam dia dah makan banyak steroid. Yang bahayanya, kalau dia masuk hospital sebab kena jangkitan kuman ke, serangan jantung ke, tiba-tiba dia berhenti makanan herbal steroid tu, menjunam, turun tekanan darah dia. Dan kita tak boleh tahu sebab apa dia tiba-tiba goes into shock, tekanan darah sangat rendah. Kononnya semula jadi, tetapi ada banyak kandungan steroid. Memang ubat steroid ni kalau kau makan lepas 2-3 hari, banyak akan hilang sakit-sakit sendi tu. Jadi orang tua tu akan shock, dia rasa bagus, ubat semula jadi ni lagi baik daripada ubat-ubat doktor. Tak perlu saya jumpa doktor, saya beli kat online je. Tetapi jangka panjang sangat berbahaya. Kalau mak ayah kau ada banyak sakit sendi, suka amalkan ubat herbal, dia kata ubat ni sangat efektif, korang cek. Ada kemungkinan ubat ni ubat anti-inflammatory, rosakkan buah pinggang, atau kandungan ubat ni steroid yang boleh rosakkan seluruh badan jangka panjang.